Kesihatan mental ialah keadaan emosi, fikiran dan tingkah laku seseorang yang mempengaruhi cara dia berfikir, merasa dan bertindak dalam kehidupan harian. Ia juga melibatkan cara seseorang mengawal stres, berhubung dengan orang lain dan membuat keputusan. Masalah kesihatan mental pula berlaku apabila emosi, fikiran atau tingkah laku seseorang terganggu sehingga menjejaskan kehidupan harian, pelajaran, kerja atau hubungan dengan orang lain. Contoh masalah kesihatan mental ialah seperti anxiety, iaitu kebimbangan melampau, depression, kemurungan, stres yang terlalu berat, gangguan panik, bipolar disorder dan OCD. Kesihatan mental penting kerana ia mempengaruhi cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak setiap hari. Jika kesihatan mental baik, seseorang lebih mudah mengawal emosi, belajar, bekerja dan berhubung dengan orang lain. Terdapat banyak kepentingan kesihatan mental. Yang pertama ialah membantu mengawal stres dan emosi. Seseorang lebih tenang ketika menghadapi masalah atau tekanan. Yang kedua pula, meningkatkan fokus dan prestasi. Dia mudah memberi perhatian dalam pelajaran dan bekerja ataupun aktiviti harian. Yang ketiga, membina hubungan dengan baik. Lebih mudah berkomunikasi dengan dan memahami perasaan orang lain. Yang keempat, menjaga kesihatan mental. Mental yang sihat boleh membantu fizikal lebih baik, makan teratur dan mempunyai tenaga yang cukup. Yang kelima, membantu membuat keputusan yang baik, fikiran yang lebih jelas dan rasional. Yang keenam, meningkatkan keyakinan diri dan kebahagiaan. Seseorang lebih menghargai diri sendiri dan menikmati kehidupan dia. Apabila kesihatan mentalnya diabaikan, seseorang mungkin akan mengalami stres berlebihan, kemurungan, kebimbangan atau masalah dalam kehidupan harian. Sebab itu, penting untuk menjaga kesihatan mental seperti menjaga kesihatan tubuh badan kita. Inovasi tentang kesihatan mental berlaku apabila teknologi, idea baharu dan cara rawatan moden digunakan untuk membantu orang menjaga emosi dan mendapatkan sokongan dengan lebih mudah. Contoh inovasi dalam kesihatan mental, yang pertama, kempen media sosial. Media sosial ini digunakan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental dan mengurangkan stigma masyarakat. Yang kedua, program di sekolah dan tempat kerja. Banyak sekolah dan syarikat mula menyediakan program sokongan emosi, aktiviti relaksasi dan kaunseling. Yang ketiga, terapi moden. Kaedah seperti terapi seni, muzik dan terapi permainan membantu seseorang meluahkan perasaan dengan cara yang lebih selesa. Inovasi ini penting kerana ia memudahkan orang mendapatkan bantuan, meningkatkan kesedaran masyarakat dan membantu ramai individu menjaga kesihatan mental mereka dengan lebih baik. Input inovasi dalam kesihatan boleh memberi kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Pertama, input kepada individu. Membantu seseorang mengawal stres dan emosi dengan lebih baik. Ia memudahkan mendapatkan bantuan melalui aplikasi kaunseling dan ia juga meningkatkan keyakinan diri, fokus dan kualiti hidup. Ia juga mengurangkan risiko masalah seperti kemurungan dan kebimbangan melampau. Kedua, input kepada masyarakat. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental. Ia juga mengurangkan stigma dan pandangan negatif terhadap masyarakat. Ia juga mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin. Ketiga, input kepada negara. Melahirkan rakyat yang lebih sihat, produktif dan kreatif. Ia meningkatkan prestasi kerja dan pendidikan. Mengurangkan kos rawatan kesihatan dan masalah sosial. Membantu pembangunan negara kerana rakyat dapat menyumbang dengan lebih baik kepada ekonomi dan masyarakat. Secara keseluruhannya, inovasi dalam kesihatan mental dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup serta membina masyarakat dan negara yang lebih maju dan harmoni. But does growing up just change your body? Or also your soul? Maybe I could just stay the same for it. I'm starting to notice things in your sound flow. Maybe I saw that. Angkatlah, tolong angkat. Dia still tak jawab call kau. Dia bertambah dia lagi. Aku rasa tak sedar hati lah. Jom pergi rumah dia. Kenapa serius sangat ni? iPhone tak jawab phone langsung. Aku ikut.
Aifa, buka pintu! Aifa! Kenapa kau datang? Sebab kami risau kat kau lah kami datang. Aku penat. Aku cuba semua tapi masih tak cukup. Aku belajar, aku usaha, tapi aku masih gagal. Aku gagal. Aifa, kau tak gagal, kau cuma penat. Tak, aku tak cukup baik. Aku tak cukup sempurna. Kau tak perlu jadi sempurna untuk jadi yang baik. Aku faham. Ha? Aku selalu nampak okey kan? Aku selalu nampak okey kan? Tapi sebenarnya tak. Aku merasa kosong. Aku yakin aku suruh je rasa benda yang sama. Aku pun fikir benda yang sama juga. Kita semua ada benda yang kita simpan. Tapi kita tak patut hadap sorang-sorang. Kalau susah, kita cerita. Kalau penat, kita rehat. Aku takut orang tak faham. Sekarang kau tahu yang ada orang faham kau. Kesihatan mental bukanlah benda yang remeh. Ia boleh menjejaskan sesiapa sahaja. Dengar dan sokong orang sekeliling kita. Dan kalau kita sendiri penat, Jangan diam. Awak tidak keseorangan. Cikgu, bolehkah saya interview cikgu pasal kesihatan mental? Boleh? Okey, soalan pertama, apakah maksud kesihatan mental? Okey, kesihatan mental ni dari pandangan cikgu lah, dia merupakan salah satu kesejahteraan dari segi emosi, sosial dan juga dari segi psikologi lah. Dan kesihatan mental ni sangat penting untuk kehidupan harian kita, macam untuk kita berfikir, untuk kita melakukan satu perkara sebab dia melibatkan tindak balas diri kita sendiri lah. Okey, ya cikgu. Soalan kedua, mengapa kesihatan mental penting dalam kehidupan pelajar? Seperti yang cikgu dah cakap sebentar tadi, sebenarnya cikgu dah bagi dah clue dia, which is dia sangat penting sebab kita hari-hari kita akan berfikir. Kita akan buat satu tindakan, orang kata awak nak bergerak, awak nak makan tu pun memerlukan kesejahteraan emosi yang sangat stabil. Sebab kadang-kadang kita even ada yang setengah yang emosi dia tak kuat, even tengah makan pun dia boleh nangis, dia boleh crying. So that's why lah kesejahteraan mental ni sangat-sangat penting dalam kehidupan harian kita. Kena jagalah dengan baik supaya tak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini macam tu. Okey, soalan terakhir, apakah kesan masalah kesihatan mental terhadap pelajaran dan kehidupan harian? Okay, dari skop kita kecilkan lah daripada yang besar tadi kan, kita kecilkan lagi. Kalau dari segi pelajaran pula, mungkin macam kalau seseorang murid ni mengalami kesihatan mental ni, dia akan rasa dia tak boleh fokus dan dia pun rasa macam tidak bermaya kat sekolah. Dan apa yang cikgu mengajar tu, dia macam tak boleh nak adapt dan nak apply benda tu dalam dia punya pembelajaran dia. So that's why lah kesihatan mental terutamanya budak-budak ni, murid-murid ataupun pelajar ni kena dijaga supaya mereka dapat memperoleh keputusan cemerlang dan berjaya lah untuk mendapat kejayaan macam tu. Terima kasih cikgu. Forget to